Mula-mula saya nak buat apa? Saya nak panaskan kuali ni. Dan kita masukkan sedikit minyak kelapa rasaku untuk menggoreng. Jangan banyak sangat, agak-agak je. Dan selalu orang cakap lah, kalau telur ni senang untuk dimasak. Memang betul, memang betul. Saya akui telur memang senang dimasak. Makan dengan kicap, dengan nasi pun dah cukup dah, sedap dah. Tapi kita boleh variasikan resepi menggunakan telur sebenarnya. Tak ada masalah. Satu demi satu. Ya. Confirm. Melekat. Dia kalau teknik buat telur mata ni, tak perlu nak terbalikkan dah. Biar macam gitu je. Kalau setengah orang dia tutup untuk steamkan wap dia untuk bagi atas tu masak, pun boleh juga. Macam saya goreng dengan api yang kecil, ambil masa yang lama sikit lah. Cantik ya. Pop goyang-goyang je ni. Sebiji RM3 kalau goyang macam ni. Kalau tak goyang murah sikit lah. Tak goyang RM1 je. Kalau goyang RM3. Kita dah rata minyak dah macam tu. Cantik ya. Itu dah. Wow. Kuali RM1. Sebab apa yang bagus dia, kas air ni, dia walaupun nampak dia macam tak panas, tapi dia panas sebab dia tebal, dia serap haba. Dan satu lagi bawah dia tak berapa hangit sangat. Kurang guna minyak satu lagi. Yeah. Oh, pecah kau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuang dulu sedikit minyak kelapa rasaku untuk menumis. Terbaik. Masukkan bawang merah yang telah kita iris tadi tu. Wih, sangat. Oh, mengkacik kena kepala dah. Untuk masak kicap ni, kita tak nak dia garing sangat. Kita nak dia macam bawang tu dia lembik-lembik je. Kita tuang nanti dengan kicap, dia lekat dekat kicap tu. Bawang tu lekat kicap tu. Dia ada tekstur-tekstur yang sangat sedap. Kalau dia terlampau garing sangat nanti, hangus tak sedap. Masukkan bawang putih. Bawang putih ni pun tak boleh goreng lama-lama. Nanti dia hangit, pahit. Agak-agak je. Masukkan cili padi yang telah kita potong dan ketuk. 1, 2, 3. Macam untuk telur masak kicap ni tak perlu terlampau berkuah sangat. Dia jadi tak sedap. Kita nak dia kuah dia pekat-pekat sikit. Baik, kita masukkan kicap masin rasaku. Yeah, itu dia. Itu makan dia. Tak payah dah garam-garam. Ini dah cukup dah. Kicap lemak manis rasaku. Lemak-lemak manis itu. Tadi kicap masin, dia masin-masin je. Ni lemak-lemak manis sikit. Cantik. Mak kecil habis. Uish. Mak kecil. Takkan bawang sikit, yang banyak sangat. Nanti kita boleh gunakan untuk hias. Saya suka bawang yang rangup-rangup. Makan dengan kicap je, bawang mesti kena rangup-rangup sikit lah. Bau dia sedap. Yang tadi bawang yang merah tadi tu dia dah serap dah kicap. Okey, dah siap masak. Jom kita hidangkan. Lauk yang simple dan cukup menyedarkan. Jangan tengok saja, pergi berkemping, kena cuba resepi ni.